Bang, saya dah grad degree, dah grad diploma. Macam nak cari kerja oil and gas? Ini adalah common question yang kami dapat daripada social media kita. Macam mana nak cari kerja oil and gas dengan background yang anda dapat? Tak kisahlah degree ke diploma. Tonton video sampai habis. Kerana kita nak cari apa kerja yang sesuai dengan ikut background education kita ialah kita kena guna website apa? Shell Degree Matcher. Saya ulang, Shell Degree Matcher. Tulis kat Google, tulis Shell Degree Matcher. Nombor 1 tu awak jumpa, itulah dia. Awak tekan, lepas tu awak akan jumpa dekat page tu, tekan apa nama kursus awak. So contoh awak ada kursus finance, ada kat situ. Awak kursus apa? Chemistry, ada kat situ. Engineering, confirm ada kat situ. Business, ada. Semua ada. Saya rasa hampir 50 jenis kursus. Maknanya kat sini, yang mana semua orang boleh masuk oil and gas sebenarnya. Tak kisah awak education apa. Cuma awak tak tahu nama position apa yang ada dekat oil and gas sahaja. So dekat website Shell Degree Matcher ni lah akan bantu awak cerita apa kerja-kerja yang awak boleh apply menggunakan degree ataupun diploma awak dan position apa yang ada dalam bidang tersebut. So contoh saya ambil example paling simple, mechanical engineering degree ataupun diploma boleh. Awak tekan mechanical, dia akan keluar macam-macam. Awak boleh masuk subsea, awak boleh masuk turnaround, awak boleh masuk pipeline, awak boleh masuk project, static and fire equipment, macam-macam. So benda-benda ni kita tak belajar kat universiti dulu. Kita hanya tahu mechanical engineer lah kerja. Tak. Banyak lagi cabang-cabang industri oil and gas yang awak boleh masuk menggunakan education bidang awak. Once awak dah tahu bidang apa awak nak masuk, contoh awak pilih piping engineer. Next step ialah awak kena study apa requirement untuk jadi piping engineer. Okay, macam mana nak study? Menggunakan LinkedIn dan juga iklan-iklan vacancy oil and gas berkaitan dengan position awak nak cari. So contoh tadi again saya guna example piping engineer. Awak Google piping engineer vacancy. Tak kisahlah kat LinkedIn ke, Google ke, kat Jobstick ke. Awak tengok iklan dia. Okey, dia akan keluar. Okey, requirement untuk jadi piping engineer first kena ada API 570 piping. So, awak jot down. Jot down apa? 4 benda yang awak kena jot down. Okey. Bila awak tengok job description, ingat 4 benda. Number 1 adalah sijil apa yang diperlukan. Okey, yang kedua adalah equipment. Apa equipment yang awak akan handle? Heat exchanger ke, furnace ke? Yang ketiga adalah international standard. International standard apa yang awak pakai dalam kerja awak? So contoh ASME, ASTM, ISO. So kena ada dalam resume awak. Kalau awak tak ada macam mana? Awak kena cari kursus lah. Boleh tanya Meta, kita ada macam-macam kursus yang ada berkaitan dengan international standard. Yang terakhir adalah aktiviti apa yang awak buat dalam kerja tersebut. So contoh dia buat reporting, buat dashboard, buat kerja maintenance, repair, troubleshooting. Aktiviti tu awak make sure ada juga dalam resume awak. Tak kisahlah kerja awak dulu ke, kerja awak masa belajar pun boleh tulis kerja-kerja yang hampir sama. So kat sini lah awak boleh belajar macam mana nak tahu kerja apa awak boleh apply. At the same time awak juga boleh tahu kerja awak ni minat ke tak kan. Kalau saya tengok saya ni tak minat kerja office kan. Contoh awak tengok job description dia, kerja ni semua macam office je, tak kerja offshore pun, tak pergi onshore pun. Jadi janganlah awak apply position tu. Dari sini awak pun boleh tahu kerja awak tu macam mana in the end. Cuba korang komen, korang nak position apa dekat oil and gas. Komen-komen.